betapa seorang ibu yang kenal Allah sangat penting. Ibu yang kenal Allah, ibu yang bertakwa kepada Allah, ibu yang mendahulukan Allah, ibu yang reti akhirat, ibu mak hak ada pengetahuan agama penting. Baru dia tahu macam mana cara nak didik anak dia. Sebab al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Mak ni kalau dia reti agama, dia beriman, dia seperti sebuah sekolah yang sempurna. Dia tu sendiri, dia seorang aja macam sekolah. Dia tahu bila nak bagi kerja rumah, dia tahu bila nak didik anak dia, dia tahu bila nak latih anak dia, dia tahu bila nak tegur anak dia, dia tahu takat mana silibus ataupun sukatan pelajaran yang dia nak bagi ke anak dia. Bila dia adalah ibu yang ada akal, ada pengetahuan, ada agama, ada iman, maka ibu ni penting.